Oh, balik. Alternator jam jalan dengan bateri je. Warna hari ni ekor. Cuk, panas. Berbahan tu lah kereta. Apa masalah? Pressure baru dah tukar. Panas, tak sejuk. Rasa sejuk. Bukan situ di atas sejuk. Apa masalah? Siu sebakar ke apa? Cek jatuh nanti teruk betul. Tu mana yang ada cek jatuh je nanti teruk nanti. Mana nak bacaan lagu mana? Ni akaun apa ni? Nama polis eh? Polis. Polis ni ya. Dia dah tak. Ada. Dia tak bagi kat abang. Dia dah bayar. Mana nak gombal? Hidup campur. Lagu mana tak tahu lah. Tak ada itu lagu ni. Tengok boleh nak buat roti. Bateri baru tu 12.7 baru. Jadi ke mana ke? Tak masuk ke mana? Panas, tak sejuk. Kopi tu? Tukar satu fuse. Api tak ada bang. Nak ngecek dulu bang. Api tak ada. Patut bateri, simbol bateri naik tadi. Ni masa sikit nak cek. Ambil masa. Wiring. Fuse bukan. Bukan fuse. Fuse senang sikit je pasang siap selesai masalah. Wiring lambat ah. Wiring nak check ke mana wiring?
Sebuah kereta nak cek mana? Oh, rasanya piyuh ni. Piyuh. Tak jumpa lagi. Tak jumpa cari tu masalah. Kipas tak musing. Tak musing kipas depan tu. Kipas. Kau tak jalan tak pusing. Panas enjin. Kita jalan, kita naik. Kita normal balik, kita pusing balik. Ya. Lalu mana? Oh, lambat ni. Tinggal kereta. Hei, tinggal lah dah. Nak bakar. Bakar dah buat apa? Mana Ni buat. Cuma nak masuk. api tak ada? Tak ada. Aku tak ada api tak ada. Meter mati tapi kereta tak boleh nak stop. Tak boleh nak mati ni. Enjin hidup. Meter mati. Meter semua mati tapi enjin tak boleh nak stop. Oh, tengok. Dia hidup. Kena cabut bateri kereta atau mampu. Cabut bateri kereta atau mampu. Lek ni. Tak pernah berlaku gini lek ni. Lagu mana gini? Tak payah tutup ke? Oh gila. Tengok kereta ni. Kena cabut. Oh bengok. Sudah. Boleh nyakit ya. Nyakit dah kereta ni. Mula-mula aircon mat. Mula-mula lampu bateri nyala. Lepas tu aircon tak sejuk. Bawa workshop, cek cabut fuse apa benda semua, tiba-tiba kereta lampu meter hilang. Tak boleh nak mati kereta. Kereta hidup tak boleh nak mati. Tak boleh nak mati kereta. Lepas tu kena cabut wayar dekat bateri. Baru kereta mampu. Oh tengok aku ni. Standby 300 wiring. Gila dah. Gila. Alternator rosak. Kereta bergerak mengambil bateri je. Pengecah bateri rosak alternator. Oh. Yes. Yang mana? Tayar baik tu. Tayar sengit. Lurus tayar dulu. Oh balik. Alternator jam jalan bateri je. Mana pula simpan dulu. Oh jenuh simpan dulu.
Tak bakar kereta aku. Ha, sudah.